Mungkin bagi hampa Gen Z tak tahu apa, tapi mungkin juga yang Gen tua tak tahu benda ni. Mai sini. Hari ni Gen Z nak ajak hampa macam mana cuci tebaga. Bahan-bahan yang diperlukan. Bahan dia senang boleh dapat di kedai runcit mana-mana pun. Asam jawa 1, berus gigi dengan makanan kucing. Pertama kena ada besen dan air yang bersih. Air pula. Berus gigi yang beli tadi kalau boleh kerah Pertama kita kena cuci kesan anak-anak ni. Walaupun bilas dengan ayak tak keluar. Oh nak gosok ke Pak Mai? Tu kira jin dan tebaga masuk dah tu. Lepas tu kita kena buka ni asam jawa. Cara dia mudah, senang. Buka asam jawa, lepas tu hampa lumuk dekat tebaga ni, lepas tu biar sebulan. Nampak tu aku gosok. Seterusnya hampa perlu adakan berus ni lah. Adakan lah. Betul? Cara dia ada asam jawa gosok, ada asam jawa gosok. Apa pun hampa tengoklah ni sebelum dan yang ni selepas. Tak pakai mesin, pakai tangan. Ilmu Melayu Nusantara. Tunjuk hampa. Mari kita tunjuk sebelum dan selepas. Hampa standby. Jadi macam ni. Alamak, ni tak basuh lagi. Air tak basuh, kita tengok. Dia ni siap dah. Siap aku basuh, aku tunjuk mai kat hampa. Selepas. Alamak tu. Ada lagi? Nak bagi tahu masih ada ke geng kolektor tebaga ni? Komen sikit. Aku buat betul ke salah? Kalau salah tolong hinakan. Kalau betul transfer 100 dah.